Ramai orang ingat bekam ini boleh buat bila-bila masa. Kalau tengah ambil ubat cair darah, jangan ambil mudah. Jadi bila buat bekam, darah boleh keluar lama dan darah juga lambat berhenti. Sebab tu penting bagi jarak, masa sesuai baru boleh bekam. Bukan sebab bekam tak bagus, tapi kami nak pastikan anda dalam keadaan selamat. Kalau anda memang ada ambil ubat aspirin, warfarin atau ubat jantung, jangan malu untuk kasih tahu pada terapi. Kadang benda kecil macam ni ramai terlepas pandang. Bekam bukannya nak sedap badan, tapi kena buat cara dengan ilmu dan juga cara yang betul. Kalau nak bandingkan warfarin, lebih kuat kesannya berbanding dengan aspirin. Sebab tu orang yang ambil warfarin kena lebih berhati-hati, terutama sekali buat bekam basah. Kat sini konsultasi percuma je.